Okey, Assalamualaikum dan seperti biasa berjumpa lagi di channel Abang Edi ataupun channel KL Media Info. Channel yang membuat tinjauan selepas operasi pihak PBT Kuala Lumpur, iaitu di BKL terutamanya, untuk kita tinjau ke lokasi selepas operasi. Okey, untuk tinjauan kita hari ini, kita masih lagi di Selayang. Banyak sekali isu di Selayang ini. Jadi di bulan-bulan puasa ini pihak di BKL masih meneruskan operasi-operasi pembersihan, perobohan Sekutu Haram dan sebagainya. Okey, kali ini kita ada satu video daripada pihak di BKL. Saya memang mengikuti rapat dengan pihak di BKL punya media sosial. Jadi kita dapat info dari situ. Mereka melakukan operasi di Pasar Borong Kuala Lumpur, ataupun lebih popular dengan Pasar Borong Selayang. Lokasi ini memang boleh dikatakan, bukan saja boleh dikatakan, memang lokasi pendatang tanpa izin dan juga pelarian Rohingya. Mereka berkumpul di sini. Jadi di sini memang sudah jadi macam pusat mereka lah di Kuala Lumpur ini. Jadi pihak BKL telah melakukan operasi merobohkan binaan ataupun mungkin binaan tambahan di lokasi ini. Tempat ni memang kalau kita pergi pada waktu siang hari, dia sangat crowded dengan penjual sayur dan macam-macam lagi kat sini. Rupa-rupanya bangunan ini sebenarnya bangunan yang dibina secara tidak mendapat kebenaran daripada pihak DBKL. Maksudnya bangunan tambahan. Jadi pihak DBKL telah melakukan operasi. Daripada video yang kita lihat sekarang ini, jam 3 pagi mereka memulakan operasi di sini untuk merobohkan struktur bangunan yang sekatan yang dibina secara haram tersebut. Jadi selepas saja operasi selesai, mungkin abang rasa dalam 2-3 hari kemudian abang datang untuk tinjau di lokasi ini, dan kita tengok apa terjadi selepas pihak DBKL melakukan operasi merobohkan struktur dibina secara tidak mendapat kebenaran, iaitu di bangunan-bangunan ini. Okey, tanpa melengahkan masa dan waktu, mari kita sama-sama tinjau ke lokasi ini. Okey tuan-tuan, bila kita tiba ke lokasi ini, kita dapati lokasi ini lengang sekali. Tidak ada aktiviti perniagaan seperti biasa yang kita lihat di sini. Sangat sibuk dan crowded. Jadi bangunan yang dirobohkan oleh pihak DBKL berada di sebelah kanan saja ni. Biasanya dekat sini memang sibuk lah tuan-tuan. Jadi kita nak tengok bangunan dan lokasi yang telah dirobohkan oleh pihak DBKL di hadapan kita ni, dan kita dapati sangat lengang di sini. Ada juga aktiviti perniagaan yang dijalankan, masih diteruskan di sebelah bangunan yang telah dirobohkan ini. Jadi banyak besar juga lokasi yang telah dirobohkan oleh pihak DBKL. Jadi bangunan ini bangunan sekatan ataupun tambahan yang dilakukan oleh pelarian Rohingya untuk mereka berniaga di sini. Kalau tuan-tuan pernah tengok video saya sebelum ini, memang di lokasi ini sangat crowded, sangat ramai orang di sini. Tengok boleh lihat sekarang kawasan ini sunyi, tanpa apa-apa. Ada beberapa aktiviti saja di sini.
dan di lorong ini masih lagi seperti biasa, tetapi tidaklah semeriah yang selalu kita lihat. Jadi sampai di sini dulu video kita kali ini, dan dengan itu Assalamualaikum dan bye bye.